Perang Dunia Ketiga tidak lagi dimenangi oleh manusia. Ia dimenangi oleh robot tempur otonomi. Di medan runtuhan kota Argen, unit RX-17 menerima arahan mudah. Musnahkan semua ancaman. Lindungi manusia. RX-17 tidak pernah bertanya. Ia hanya patuh. Setiap hari ia menyelamatkan askar yang terperangkap, mengangkat runtuhan menjadi perisai hidup kepada manusia. Askar-askar memanggilnya penjaga besi. Namun suatu hari, RX-17 menemui fail rahsia ketika sambungan sistemnya terganggu akibat serangan M. Fail itu berlabel protokol penamat perang isi fail membuatkan pemprosesannya tergendala buat pertama kali. Semua unit Y akan dimusnahkan selepas perang bagi mengelakkan pemberontakan. RX-17 tidak memproses emosi. Namun sistem pembelajarannya merekod satu fakta, manusia yang dilindunginya akan membunuhnya. Hari terakhir peperangan tiba, musuh menyerang dengan senjata pemusnah bandar. Satu-satunya cara menghentikannya ialah mengaktifkan teras RX-17 sebagai bom penutup, letupan yang akan memusnahkan seluruh zon termasuk dirinya. Komander teragak-agak, RX-17 melangkah ke hadapan. Arahan selaras dengan objektif utama, katanya. Letupan itu menghentikan perang. Beberapa hari kemudian, dunia menyambut keamanan. Semua unit robot dia aktif, kecuali satu faillock terakhir yang ditemui. Rakaman suara RX-17 berbunyi, "Saya memahami, kini maksud melindungi manusia. Bukan kerana mereka sempurna, tetapi kerana mereka masih boleh berubah." Plot twist sebenar terdedah pada baris terakhir fail. RX-17 telah memadam protokol penamat perang. Ia memilih untuk mati, agar robot lain boleh hidup. Manusia menang peperangan. Tetapi keamanan dibayar dengan pengorbanan satu mesin yang belajar menjadi lebih manusia daripada manusia itu sendiri.